Kan aku dah bagi tahu dah. Of course, mesti akan ada orang bagi orang kata satu statement yang mana menidakkan perkara ini boleh berlaku. Okey, yang mana tentang dividen tak mungkinlah boleh nak masuk dekat akaun korang punya flexible tu. Ini kata pakar. Aku nak tunjuk dekat paparan ini melalui utusan baru-baru ni keluarkan. Tapi TikTok ini dia bila kita tunjuk apa yang aku baca tu, dia ambil masa lama untuk proses, untuk nak betul-betul korang boleh nampak video tu. Tapi aku baca je lah apa yang dia cakap. Tapi aku nak buktikan jugalah apa yang aku baca. Okey, ni melalui utusan Malaysia, dividen masuk akaun flexible jejas simpanan persaraan. Aku baca yang ni sabar Okey, apa yang dimaklumkan, cadangan dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dimasukkan ke dalam akaun fleksibel akaun 3. Tidak menyokong matlamat simpanan persaraan untuk menjamin keselamatan kewangan jangka panjang. Profesor Ekonomi Sunway University Dr. Yeh Kim Leng berkata, perkara tersebut akan menggalakkan pengeluaran awal dalam kalangan pencarum yang tidak selari dengan matlamat sebenar simpanan tersebut. Ujarnya, jumlah dividen akan berkembang untuk tempoh persaraan dan dapat meningkatkan jumlah simpanan para pencarum. Kita melihat ramai pesara menghabiskan simpanan dalam beberapa tahun selepas bersara. Justeru penekanan harus diberikan kepada simpanan jangka panjang. Apa yang lebih penting adalah penekanan terhadap literasi kewangan supaya pencarum boleh mempunyai simpanan yang mencukupi apabila bersara kelak. Katanya kepada utusan Malaysia. Baru ini media tempatan banyak melaporkan rakyat memohon agar dividen KWSP kali ini dimasukkan ke akaun 3. Lagi-lagi Cosmo pandai dia pancing untuk langgan berita penuh. Okey, dengan cerita pasal KWSP dividen bolehlah 20% ke apa ke, pandai yang baru-baru ni ni nak danduri juga ni Dalam kenyataan kemarin, Pengerusi Persatuan Hak Konsumer Sejahtera HAKS Syahir Adnan berkata, rakyat berharap agar keseluruhan dividen dimasukkan terus ke akaun 3 bagi membolehkan pengeluaran dibuat untuk menampung perbelanjaan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Yang kau bagi alasan Hari Raya, kau tahu tak? Berdasarkan kronologi dulu waktu orang kata suara KWSP bersasar ini, atas alasan inilah yang kerajaan tak anggap benda ini amat penting pun untuk a few pencarum-pencarum yang menuntut alasan raya. Nanti joli. Duit tu untuk apa? Untuk matlamat dia masa depan. Kalau nak guna alasan untuk raya, no more guys. Sebab itu, berita-berita banyak keluarkan statement begini. Siapa suruh? Tak tahu siapa suruh. At least dengan alasan itu, banyak orang kata pencarum-pencarum yang mungkin tak setuju, dia boleh support dengan statement-statement begini. Sementara itu, Kim Leng menjangkakan dana persaraan tersebut akan mengumumkan kadar dividen antara 6% hingga 6.5% bagi tahun kewangan 2025, disokong oleh jumlah pendapatan pelaburan lebih tinggi sebanyak 63.99 bilion bagi tempoh 9 bulan pertama. Mungkin terdapat sedikit perbezaan antara simpanan konvensional dan simpanan syariah, tetapi kadar sekitar 6% ialah telah disesuaikan dengan inflasi, iaitu pulangan sebenar. Oleh itu, prestasi ini boleh dianggap sangat baik dan patut dipuji. Kerana mengekalkan kadar yang tinggi dan stabil. Kemungkinan juga mencapai 6.3% seperti tahun 2024. Ujarnya, tahun lalu KWSP mengisytiharkan kadar dividen sebanyak 6.3% untuk akaun simpanan konvensional dan syariah bagi tahun kewangan 2024. Sementara itu, Profesor Ekonomi di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Low Siong Hook berkata, cadangan supaya dividen dimasukkan ke akaun 3 perlu diteliti. Di sini kalau kita lihat semua profesor semua tak setuju guys. Cuba fikir positif. Positif. Secara prinsipnya, dividen bertujuan memperkukuhkan simpanan hari tua. Jika dividen dimasukkan ke akaun 3 yang bersifat lebih fleksibel untuk pengeluaran, ia mungkin mengurangkan pengumpulan
dana persaraan jangka panjang dan memberi kesan kepada kecukupan dana ketika persaraan. Walaupun ada keperluan jangka pendek dalam kalangan rakyat, tumpuan utama KWSP seharusnya kekal kepada memastikan kecukupan simpanan hari tua yang mampan bagi para pencarum. Jelasnya, beliau turut mengunjurkan dividen KWSP bagi simpanan konvensional berada dalam julat 58% hingga 63%, manakala simpanan syariah sekitar 56% hingga 61% bagi 2025, bergantung kepada prestasi pasaran kewangan tempatan dan global sepanjang tahun. Walaupun tahun sebelumnya mencatat 63% untuk mengekalkan kadar yang sama, memerlukan prestasi pelaburan yang sangat kukuh, khususnya dalam pasaran equity dan pendapatan tetap. KWSP berkemungkinan masih mampu mengekalkan kadar yang sama bagi kedua-dua simpanan, namun perbezaan kecil mungkin berlaku bergantung kepada prestasi instrumen patuh syariah berbanding konvensional. Jelasnya di utusan. So, apa kata korang dalam hal ni? Buat video panjang-panjang, bukan kau tonton video sampai habis pun. Aku Faizuan. Assalamualaikum.